Mun kita ada 1 dinar 5 keping dan nak tukar kepada 5 dinar sekeping, kena bayar lagi kah? Okey, untuk urus niaga emas, Public Gold sip membenarkan customernya untuk menukar jenis emas. Mun tuan-puan ingin tukar, bermakna tuan-puan perlu menjual 5 keping 1 dinar dan beli 5 dinar tu dengan harga semasa. Harga semasa yang bertarikh 29 Mac 2025, harga jualan 1 dinar tu adalah RM1,843. Bermakna secara total, hasil jualan yang tuan-puan akan dapat RM9,215. Untuk membeli 5 dinar, harga hari tu sekitar RM10,124. Perbezaan harga yang agak ketara, RM909. Jadi, tuan-puan perlu faham, kedua item tu mempunyai spread value yang berbeza. Bila dijual balik kepada Public Gold, 1 dinar spread value 9% dan 5 dinar spreadnya 8%. Sebab ialah ada perbezaan harga yang sangat ketara walaupun jumlah 5 keping 1 dinar dan 1 keping 5 dinar mempunyai gram emas yang sama. Tuan-puan perlulah ada matlamat yang jelas untuk simpanan emas ya. Sebabnya, matlamat tu lah yang menentukan emas naik ni yang sesuai untuk tuan-puan. Semoga pengurusan kami tu bermanfaat dan boleh follow kami untuk info lanjut tentang emas.